jumpa punca sebenar, memang sah clutch pulley kompresor tu dah rosak dan patah. Untuk clutch pulley ni, dia datang satu set sekali dengan magnet pulley dan clutch plate. Untuk kes macam ni, aku recommend owner guna balik part original sebab lebih tahan dan kualiti dia memang lebih cantik untuk long term. Owner pun setuju dengan harga dan recommendation yang aku bagi. Untuk pasang clutch pulley ni, sebenarnya bukan sekadar buka dan pasang macam biasa. Dia kena betul-betul teliti. Mekanik kena pasang magnet dan pulley dengan stabil. Lepas tu klip pun kena masuk ikut arah yang betul. Paling penting sekali, ukuran clutch plate kena setting ikut spek yang tepat. Kalau ukuran lari sikit je, nanti kompresor boleh jadi kasar, berbunyi ataupun clutch tak engage dengan smooth. Ramai nampak kerja clutch pulley ni macam simple, tapi sebenarnya perlukan pengalaman sebab mekanik kena tahu ukuran gap clutch plate yang ngam supaya masa kompresor running nanti dia engage dengan smooth dan tahan lama. Bila semua dah complete dan ukuran clutch plate dah ikut spek yang betul, baru aku pasang balik kompresor dekat kereta. Untuk kes ni, aku buat fully flushing system sekali.